Nama saya Puan Hajah Zainon. Senang panggil Kak Zain. Okey. Saya daripada Kampung Melayu. Okay. Saya tak sadar kaki saya yang kebas-kebas tu tak payah pakai benda-benda tu lagi, cuma makan aja. Yang kebas sudah tak ada. Jadi saya tidur malam senang. Senang sebab kata senang dah tak ada kebas lagi, tak ada rasa panas, kadang-kadang sejuk. Now tak ada lagi. Alhamdulillah dengan izin Allah. Sebenarnya saya ambil benda ni cerita ni makan pagi dan malam. Makna pagi bangun pagi keempat itu 4-5 tu saya makan lah satu secik dan malam satu secik. Umur tak boleh cakap. Dia akan umur tu orang kata panjang tapi sihat. Kalau umur tu panjang tak sihat terbaring sangat-sangat rugi. Itu pesanan saya. Walaupun saya dah berumur gini, saya sangat bersemangat kerana Nutrika. Sebab saya nak sihat, then ini dia. Okay, thank you.